Dalam akaun Mazgap saya dah ada 27.86 gram. So, apa yang patut saya buat? Keluarkan fizikal atau terus simpan dalam akaun sahaja? Saya dapat soalan ni daripada salah seorang penyimpan emas saya. Jadi, tuan-puan yang mungkin ada soalan yang sama, boleh share dulu video saya dan share supaya lebih ramai tahu info ni. First time mentor saya tuan-puan, emas terbaiklah emas fizikal, bukan emas yang ada dalam akaun. Maksudnya, emas terbaik adalah emas fizikal yang kita simpan sendiri dekat tangan macam ini. Jadi, apa fungsi akaun Mazgap tu, Sofia? Untuk pengetahuan tuan-puan, Public Gold sediakan akaun Mazgap ni sebagai satu platform untuk memudahkan kita dapat emas fizikal. Bila dah cukup gram yang kita mahukan, sebaiknya kita fizikalkan emas daripada akaun Mazgap. Akaun Mazgap ni sebenarnya sangat sesuai untuk 3 golongan. Golongan pertama ialah newbie yang baru nak belajar simpan emas. Golongan kedua adalah golongan yang takut untuk simpan emas sendiri. Golongan ketiga adalah golongan yang nak disiplinkan rutin menabung emas. Jadi tuan-puan kena ingat, akaun Mazgap ni adalah satu kaedah belian sahaja, di mana kita boleh menabung dan beli grab emas sikit-sikit, tapi matlamat akhir kita adalah untuk dapatkan emas fizikal. Kalau tuan-puan yang masih belum mulakan simpanan emas sebab tuan-puan takut tak mampu, sebenarnya tuan-puan boleh bermula dengan bajet yang kecil melalui akaun Mazgap. Tuan-puan boleh bina rutin menabung walaupun sedikit, tapi kena buat dengan konsisten. Siapa yang berminat untuk dapatkan emas fizikal macam yang ada di tangan saya, komen sahaja emas di bawah dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.